Cyclone RT2S. Ini adalah salah satu model skuter terbaru yang akan buat penampilan di Malaysia Bike Show 2026 nanti. Acara ini akan berlangsung dekat MAIP Sedang ya. Okey, berdasarkan maklumat sumber kami, model ini akan gunakan label Cyclone, bukannya W Motor. Sama ada maklumat ini betul atau tidak, kita kena tunggu pengumuman rasmi daripada pihak Enforce nanti. Skuter Maxi ini akan bermain dalam Liga Sukulita. Setakat ini kita belum ada maklumat rasmi tentang spesifikasi Cyclone RT2S ini. Tapi kita dapat merasakan model ini ada kembar di China, iaitu RT250. Okey, model ini menggunakan lampu LED penuh, meter TFT, tempat duduk dengan penyokong belakang, dan ini pula ruang simpanan bawah pelana. Brake chakra dan belakang siap ada ABS dan traction control. Turbo berkembar. Enjin 1 silinder dengan CVT. Agak-agak berapa harganya?